Orang-orang yang ada dark personality ni, contohnya macam psikopat, narsistik, mereka akan sentiasa nak buat korang overthinking. Bukan secara terang-terang tapi perlahan-lahan senyap tanpa korang sedar. Mereka tak rosakkan korang dengan jerit, pukulan. Mereka rosakkan korang dengan kekeliruan. Mula-mula mereka bagi perhatian. Lepas tu mereka tarik balik. Otak korang pun masuk dalam mood mencari jawapan. Apa sebenarnya berlaku? Mereka cakap separuh, bertindak tak konsisten. Hari ni baik, esok dingin. Dan korang perlu bertanya diri sendiri. Aku salah apa? Itu bukan kebetulan tau. Itu selalu salah daripada strategi yang korang tak sedar. Satunya adalah strategi gaslighting yang buat korang rasa ragu pada diri sendiri. Realiti diri. Realiti sekarang. Aku ni realiti ke terwang-awang? Dan silent treatment pula buat korang isi kekosongan dengan andaian. Manipulasi buat korang bekerja lebih keras daripada yang sepatutnya. Setiap kali korang overthinking, mereka lah yang menang. Sebab perhatian dan reaksi korang adalah sumber energi dia. Sebab tu korang rasa penat tanpa sebab. Sebab susah nak tenang walaupun orang tu dah mati, dah menjauh. Bukan sebab korang lemah, tapi sebab korang sedang berurusan dengan orang yang hidup atas kekacauan emosi orang lain. Okay? Overthinking tu bukan masalah utama. Tapi cuma kesan sampingan bila seseorang tu bermain dengan fikiran dan minda korang. Dan bila korang sedar permainan ini, dan disitulah kuasa korang bermula. Belajar cara nak hentikan overthinking. Korang nak dapatkan hadiah free webinar. Klik link bio.